ketai merah. Dimasyhur dengan kata ketai batu. Tetapi dia itu boleh hidup atas darat sampai 3 hari hingga 5 hari. Cari makan dalam air, dia nak tanya tu boleh makan ke tak ketai batu. Kerana dia takut masuk dalam kata nate ruang negeri. Ni kalau kita tengok lagi kitab-kitab ke apa tu, lihat tafsir ni tengah jilid ada surah Al-Maidah tu. Dia misal ketai batu, ya tahreh. Lepas tu buat tengok lagi kitab-kitab ke apa, ada kitab-kitab ulama tu, ya misal syaratan tu ketai batu, ya hukum tahreh, gone apa tu. Ni yang nate ni kalau hidup ruang negeri, dia tak boleh makan nate tu. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Wa yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Yang nate hak bahasa satu negeri dek lain, hak adalah dikata huwa al-bahru air laut tu. At-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut ni sungai pun supo, yang suci lah oleh airnya, lepas tu yang halal lah oleh nate hak mampu di dalamnya tu. Bangkai ada tu. Tapi dengan syarat nate tu bukan ruang negeri. Ada masalah ruang negeri ni. Supaya satu jenis nate ada di bawah Mesir tu. Nate namanya Danilih, ada di Mesir. Ulama dia khilaf kat tu. Ulama dia khilaf masalah nate bahasa ruang negeri tu. Lepas tu masalah ruang negeri tu macam mana? Ada. Lepas dalam surat pertanyaan ni dia kata, dia boleh hidup dah. Dia duduk tararak lama boleh. Sampai ke 5 hari, 3 hari hingga kepada 5 hari boleh duduk tararak. Ya dalam kitab-kitab ulama ni hukum masalah ketai batu, hukum tahreh. Sebab gondel jugalah. Gondel, kena ada gondel. Ada hojuri tu. Gondel. Ada berkecah tu tak apalah, tak ada khilaf tu. Boleh hakil. Masuklah gondel. Ketai angin tu. Boleh hakil kau ketai angin kera. Ya hidup. Ketai benda. Tak boleh hakil, ya hidup ruang negeri tu. Ya tararak, ya boleh cari makan kau. Lah nate ruang negeri ni, ada setengah kata, ya duduk lain hidup, ya duduk tararak hidup. Ada setengah kata, masalah ruang negeri ni, ya duduk lain, cari makan lain boleh. Sepengah kata dah. Sepengah legu lembek kura tu. Ya cari makan tararak boleh tu. Ya duduk tararak, ya cari makan boleh. Ya hidup tararak boleh, lepas tu ya cari makan tararak boleh. Maka bagi tergiju tu, ketai batu, ya wasa jenis payah apa dah. Supaya ikih wasa payah apa tu, ikih payah apa. Banyak jen boleh apa. Supaya kita terkecah. Begitu apa, lalu tararak. Lambat ke ada. Lepas tu ketai batu. Sampai ada setengah-tengah kata boleh akil ketai batu. Apa? Dia nak cari makan tararak boleh. Supaya gak gondel. Walaupun dia duduk tararak hidup lama, pun gondel tu kerana dia duduk kulit-kulit molek, dia ada air duduk dalam. Tapi terletak tararak lama-lama yang dia pergi masuk ke air pak jeram. Apa gak? Supaya tu lah ibu apa? Mengdah tali dia. Ada pun mengdah dia mau iga koko benda tu, atau tak nak kira lagi syirak tu dah. Mengdah ibu mengdah tu. Atau ia ada ibu mengdah kata tali, orang panggil apa? Kelakar dah. Kalau ia ikat, ia boleh segu ibu tu. Dia nak main kali nak main sepangai ikut tukar tu. Tapi ia baik lain sikit lah. Tapi masalah main datali tu, ia ada hak bisa, ada racun. Ada hak tak ada racun. Kalau kita nak jaga ada Nabi selamat tu, apa ada ruang tu, ya comel dak lah. Sampai ke masa pergi jalan di Kok Mak masa tu. Ada Kok Mak ada pangan naik fau di Lemsat tu, kerabih lepas tu pergi pangan di Kok Mak. Lepas tu pergi jalan pak tu, jalan ke kampung tu ada satu kampung tu, dia duduk buah halai. Main dah tali ruweko tu. Duk warna sering lai. Baik tanyalah boleh hakil tak? Ibu ni boleh hakil tak? Pada awak dak lah. Jatuh Tok Rutan ni kata boleh hakil reh. Tok Udi Kok Yau kata boleh hakil. Lepas tu bila dia khilaf aku tu, ya tahu lagu ni. Fok ya gini ya tahu makan tak hakil. Tok Rutan ni. Tapi ya yuai Tok Kok Yau. Oh labol gitu. Tak apa ada khilaf aku tu dah berkhilaf tak ada masalah. Ni apa ni? Pertai batu. Gondel. Ada kata boleh hakil. Tapi bila kita awi tu hukum kata boleh hakil lah, ya tahu nanti ruang negeri. Ada kata boleh hakil, ya tahu ruang negeri ni, ya tahu boleh cari makan tak agak pengaboyo pengakatok, supaya lembek legu kuro tu. Supaya kuro tu. Ada masalah gondel, ya boleh hakil makan tak agak tak boleh. Duduk lain, pasti naik tak agak serta itu. Apa kata batu cari makan tak agak boleh tak? Ya hidup lama boleh, ya payah apa. Ini nanti payah apa kan. Hati ke anak akal ke akang kata boleh hakil. Gondel apa tu? Tak sakit, ada apa? Tak ada salah. Awak apa Kok Mak tu apa? Wasa nak yuwa, wasa nak sakit tak gampang ke. Isi banyak tu, isi ketai batu tu.